Jadi aku nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri Zahid Hamidi, Presiden UMNO, Timbalan Perdana Menteri, Pengerusi Barisan Nasional atas satu kenyataan yang memadai, ringkas namun cukup bermakna, cukup untuk kita semua faham, terutama sekali cukup untuk Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh faham. Ya, yang mana fokus utama UMNO hari ini jelas, menguatkan kerajaan perpaduan, fokus kepada agenda menyelesaikan masalah rakyat, membantu mengukuhkan kerajaan, ya, untuk kestabilan politik supaya negara ini boleh terus bergerak ke hadapan, bukannya terikut-ikut dengan rentak pembangkang yang dibawa oleh Ketua Pemuda sendiri yang cuba untuk menggoncang kestabilan politik yang ada hari ini, kononnya demi penyatuan Melayu, penyatuan ummah apa semua, ya. Ataupun aku ringkaskan statement Datuk Seri Zahid ini, aku ringkaskan gini, Datuk Seri Zahid nak beritahu pada Dr. Akmal Saleh ni, shut the buat kerja kau. Itulah bahasa mudah. Jadi terima kasih kepada Presiden UMNO, ya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat dalam UMNO yang mempertahankan kerajaan perpaduan, ya, kerana atas nilai setiakawan itu kita bukan masanya lah untuk kita ini bergaduh ataupun menggoncang kestabilan yang sedia ada yang kita bina selama 3 tahun ini, ya. Alhamdulillah, ya. Sebab aku sangat-sangat yakin, ya, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid bersama dengan pimpinan-pimpinan tinggi UMNO, mereka lebih kenal siapa PAS. Mereka mempunyai pengalaman yang cukup pahit. UMNO tahu berkawan dengan PAS ini apa hasilnya, ya. Sebab itulah bila mesyuarat MKT semalam, yang mana, ya, Dr. Akmal keluar mesyuarat, dia kata Alhamdulillah itu, kita dah boleh agak dah sebenarnya. Memang apa yang dibawa oleh pemuda UMNO Dr. Akmal ini tidak direstui oleh pucuk tertinggi UMNO. Hanya 2-3 kerat sahaja pimpinan UMNO yang kita tahu memang pro kepada pembangkang, kepada PAS yang nakkan kononnya penyatuan ummah apa semua ini, ya. Pimpinan tertinggi UMNO hari ini mereka tahu pengalaman bersama dengan PAS ini masih lagi luka, itu belum pun lagi kering. PAS ini mengkhianati UMNO, ya. PAS cuba untuk meruyupkan UMNO. Benda itu jelas hari ini. Dan sampai hari ini pun apa yang PAS pernah kata pada UMNO mereka tak tarik balik pun. Jadi Dr. Akmal nak gunakan alasan DAP sudah banyak kali mengguris ataupun apa dipanggil melanggar garis merah UMNO. Ini aku rasa PAS lagi teruk sebenarnya, menghina UMNO ini, baik presidennya, pimpinannya, parti itu sendiri. Jadi itu yang difikirkan oleh Datuk Seri Zahid. Sebab itulah hari ini keluar kenyataan itu. Jadi kepada pemuda UMNO, Dr. Akmal sudah-sudahlah, ya, fokus kepada matlamat sebenar kerajaan hari ini, ya. Sudah-sudahlah suruh buat perangai macam ni. Ini apa nak suruh orang lain tak jawatan, dia dekat Melaka dia tak nak letak jawatan pun.